Selamat datang ke pengajaran sejarah kedatangan Islam. Mari kita jelajahi bagaimana Islam sampai ke tanah Melayu melalui India, China, Champa dan juga tanah Arab. Islam sampai ke India melalui pedagang Arab dan penaklukan oleh dinasti-dinasti Islam seperti Mughal pada abad ke-12. Hubungan perniagaan dan kebudayaan antara Nusantara dan pedagang India Muslim pada abad ke-13 turut menyumbang kepada penyebaran Islam. Islam diperkenalkan ke China oleh pedagang Arab pada zaman pemerintahan Maharaja Tai Zui dari dinasti Tang. Pada tahun 878 Masihi, pemberontakan besar di Canton menyebabkan ramai orang terbunuh dan ramai orang Arab Islam melarikan diri ke Nusantara termasuklah ke Kedah dan juga Palembang. Islam juga telah bertapak di Champa bertahun lamanya. Bukti-bukti tempatan seperti batu nisan menunjukkan kehadiran mereka di kawasan ini. Bermula di tanah Arab pada abad ke-7 dengan Nabi Muhammad SAW, Mekah telah menjadi pusat penyebaran agama ini. Teori kedatangan Islam dari Arab mendapat sokongan daripada kebanyakan ahli sejarawan termasuklah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan juga Hamka. Para pedagang Arab berdagang di alam Melayu melalui pelabuhan Yaman dan Hadramaut membawa rempah ratus dan juga kapur barus. Bukti-bukti sejarah seperti cara tata bacaan Al-Quran dan pengaruh Arab menguatkan lagi teori ini. Islam telah menyatukan pelbagai bangsa budaya di seluruh dunia. Mari kita teruskan warisan ini dengan memahami sejarahnya.